Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Alia Kristina binti Cik Asri. Nombor pelajar 2025242112. Jadi hari ini saya akan membentangkan tajuk patriotisme di bawah subjek bola jaring. Jadi, apakah itu patriotisme? Patriotisme ialah perasaan cinta, bangga dan setia kepada negara. Semangat patriotisme bukan sahaja ditunjukkan melalui kata-kata tetapi juga melalui tindakan yang mencerminkan rasa tanggungjawab terhadap negara. Sebagai rakyat Malaysia, kita perlu menghormati simbol-simbol negara seperti Jalur Gemilang, Lagu Negaraku dan Jata Negara. Kerana simbol-simbol ini melambangkan identiti serta kedaulatan negara kita. Selain itu, patriotisme juga bermaksud menjaga keharmonian dan perpaduan dalam kalangan masyarakat yang terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan juga budaya. Walaupun kita berbeza latar belakang, kita tetap berkongsi satu identiti sebagai rakyat Malaysia. Dengan mengamalkan sikap menghormati dan bekerjasama, kita dapat memastikan negara kita terus aman dan juga harmoni. Seterusnya, ramai yang beranggapan bahawa patriotisme ni hanya melibatkan perkara-perkara yang besar, contohnya mempertahankan negara. Tapi sebenarnya semangat patriotisme ni kita boleh amalkan melalui kehidupan seharian kita. Contohnya ialah menghormati ibu bapa dan juga guru. Ibu bapa ni adalah individu yang sangat rapat dengan kita. Jadi mereka ni lah golongan yang akan membimbing kita untuk jadi satu insan yang berjaya. Jadi bila kita hormat dan dengar nasihat ibu bapa dan juga guru, kita bukan saja membentuk akhlak yang baik, tetapi kita melatih diri kita untuk menjadi seorang warga negara yang bertanggungjawab. Selain itu juga, belajar bersungguh-sungguh juga merupakan satu bentuk patriotisme. Sebagai pelajar, tanggungjawab utama kita adalah menuntut ilmu dengan tekun sehingga berjaya menamatkan pengajian dan juga bergraduasi. Jadi, ilmu yang kita dapat ni bukan sahaja kita gunakan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk pembangunan negara pada masa akan datang. Apabila ramai rakyat yang berpendidikan dan berkemahiran tinggi, negara kita akan jadi lebih maju serta mampu bersaing di peringkat antarabangsa. Di samping itu, menjaga kebersihan persekitaran dan mematuhi peraturan juga menunjukkan satu rasa cinta kepada negara. Tindakan kecil seperti membuang sampah ke dalam tong sampah dan menjaga kemudahan awam dapat mewujudkan persekitaran yang lebih selesa untuk kegunaan semua. Walau bagaimanapun, patriotisme ni juga dia mainkan peranan penting dalam mengukuhkan perpaduan Malaysia melalui aktiviti seperti sukan, program kemasyarakatan dan juga unit beruniform. Rakyat dapat bergaul serta bekerjasama tanpa mengira kaum, agama dan juga latar belakang. Sebagai contoh, ketika menyertai pertandingan sukan atau aktiviti unit beruniform, setiap ahli perlu bekerjasama untuk mencapai satu matlamat yang sama. Secara tak langsung, semangat perpaduan dan saling menghormati dapat dipupuk sejak awal. Selain mengeratkan hubungan sesama rakyat, penlibatan dalam sukan dan unit beruniform juga membantu membentuk individu yang lebih berdisiplin, berkeyakinan dan juga bertanggungjawab. Aktiviti fizikal menjadikan badan kita lebih cergas dan juga sihat, manakala cabaran yang dihadapi semasa latihan membantu menguatkan mental serta meningkatkan daya tahan diri kita. Individu yang ada badan yang sihat dan mental yang kuat akan lebih bersedia untuk menghadapi cabaran pada masa akan datang. Selain daripada itu, apakah pula peranan generasi muda? Generasi muda ni dia memainkan peranan penting dalam memupuk semangat patriotisme. Sebab apa? Generasi muda ni perlu menggunakan media sosial dengan bijak, menyebarkan maklumat yang bermanfaat, menghargai sejarah negara dan sentiasa menjaga nama baik Malaysia. Jadi, kesimpulannya di sini, patriotisme ni bukan hanya ditunjukkan ketika sambutan Hari Kebangsaan, tetapi kita perlu amalkan semangat patriotisme ni setiap hari. Dengan semangat cinta akan negara, kita dapat bersama-sama membina Malaysia ke arah yang lebih maju, aman dan sejahtera. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.